Assalamualaikum semua dan murid-murid, apa khabar? Sihat? Assalamualaikum. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi, duduk. Terima kasih cikgu. Sebelum tu cikgu nak tanya, kenapa meja kamu semua ni agak bersimpang ni? Hari ni ada jalankan tugas besar tak? Belum lagi cikgu. Oh, baik. Dah makan belum ni? Tak makan lagi? Kenapa tak makan lagi? Tak apa, nanti habis kelas apa semua kita bercakap sama-sama, okey? Boleh. Kita nak ambil ilmu, kita kena utamakan Kebersihan. Jadi mana buku yang tak teratur ni, keluarkan dan simpankan, dan keluarkan buku apa yang betul. Okey. Buku ni saya rasa saya tak ambil. Mana je? Itu siapa lagi? Macam mana lah kamu buka barang? Boros-boros ni rasanya bukan buku habis cikgu. Lah sesi petang ni dia buku. Kita sesi pagi selalu jaga kebersihan. Tiap pagi dia kelas. Budak-budak sesi petang ni. Susun kerusi dan siapa apa yang baca? Haris ni menyapu Haris? Boleh. Dia menyapu kelas belum? Dia tak balik kat luar. Baik. Sesi petang ni banyak sampah lah. Itu berosak tegak dah dia buat kat guna. Tapi Iya. Sampai sini kipas ni meja ni. Oh, boleh. kami mesti bagi yang bersih cikgu. Okey, tak apa. Cikgu saya nak letak nyapu kat kelas lah. Okey. Baiklah, siap dah semua murid-murid? Siap cikgu. Siap. Okey, maksudnya kamu semua dah bersedia untuk belajar pada hari ini? Sedia. Okey, sebelum tu saya nak tanya, hari ni kamu rasa nak belajar apa? Hari ni saya nak belajar pedagogi boleh? Pedagogi. Kamu belum sampai tahap Belum. Sebab semalam saya dengar abang saya cakap pasal pedagogi. Abang kamu tu dah masuk level universiti. Kamu belajar benda dasar. Bukan cikgu kata nak ajar tata bahasa lagi. Tata bahasa hampir tepat. Hari ini lebih kepada sebenarnya cikgu nak ajar kemahiran menulis. Jadi, baiklah. Pertama sekali, cikgu nak tayangkan ataupun kamu semua boleh rujuk kat buku teks kamu semua bahasa Melayu muka surat 29. Jadi semua kalau ada buku boleh semua keluarkan. Kalau tak ada, tak apa, cikgu boleh paparkan kat depan. Baik, cikgu papar lah. Nasib baik. Okey. Tunggu ya, cikgu standby kan barang. Baiklah, cikgu dah berjaya sambungkan balik untuk projek tadi. Mana kawan kamu? Haris? Haris tadi dia tanda cikgu. Dia kata dia sakit perut. Oh, sakit perut. Tak apalah, kita sambung lagi kan? Boleh. Kamu semua cuba tengok dulu kat muka surat ni sampai tak buku lah. Kalau ada buku boleh tengok kat buku muka surat muka 9. Jadi, yang pertama, dekat paparan muka surat ni, apa yang kamu rasa kamu boleh faham ataupun kamu nampak semua? Saya nampak dia tulis menulis cikgu. Menulis? Ya. Menulis. Jadi berdasarkan gambar-gambar ni, kamu rasa menulis pasal apa? Nampak macam ada topi chef, ada pasal dapur cikgu. Ni Dapur? tentang makanan ke cikgu? Mungkin tepat. Jadi nanti kita akan cuba tengok dengan lebih jelas. Kamu rasa ni chef? Dan topi chef? Ya. Dapur? Ini apa pula? Yang tu periuk, mangkuk, sudu, garpu. Lepas tu bawah tu ada simbol. Dan gambar asal ni? Ada tong sampah, ada simbol tandas lelaki perempuan, ada sinki. Jadi kamu rasa berdasarkan gambar ni, kamu ada dekat kawasan mana? Dapur ke? Kantin sekolah ke? Ataupun tempat kulinari?
Kulineri itu apa tu? Kulinari itu ialah tempat khas dapur untuk chef-chef yang lebih orang kata lebih baik lah. Seperti mana kalau kamu kulinari ni, kalau bahasa dia macam bidang memasak yang lebih profesional. Tapi saya rasa ni mesti kat kedai makan kan? Nampak gaya macam betul. Tapi kebanyakan kalau chef-chef macam ni, kamu akan sering nampak dia dekat dalam dapur bahagian hotel-hotel yang ternama ataupun yang berkelas. Sebab tu chef diorang pakaian dia sangatlah kemas. Tengok, pakaian dia warna putih. Sedangkan kalau orang masak, takut kena minyak lah, takut kena tu lah, dia pakai putih pun bersih. Nampak tak perbezaan daripada chef biasa dengan chef yang ternama dekat hotel-hotel. Okey, berbalik pada pengajaran tadi. Berdasarkan gambar-gambar ni, kamu Syafiq, cuba kamu bacakan dulu petikan atas ni. Premis makanan pilihan anda. Okey, baik. Cikgu Intan, Guru Pendidikan Kesihatan kelas 3A, telah memberikan tugasan kepada murid-muridnya. Mereka perlu mencari maklumat tentang pemilihan premis makanan yang bersih. Hanif telah mendapat maklumat yang berikut. Okey, sambung balik kat petikan 1 berdasarkan gambar chef tu tengah simpan atau bakar roti. Baik, Cikgu. Pengusaha makanan di premis makanan perlu memakai pakaian yang sesuai dan bersih. Amalan ini akan memastikan makanan terhindar daripada bakteria. Pengusaha makanan perlu memakai apron, sarung tangan dan penutup kepala. Okey, bagus. Jadi Syafiq boleh duduk dan semua orang boleh berikan tepukan yang murah. Okey, terima kasih. Berdasarkan tema ni, tajuk ini kebersihan. Tapi apa yang cikgu nak fokuskan sebenarnya ialah kemahiran menulis itu tersebut. Jadi berdasarkan konsep petikan dan sebagainya ini, cikgu sebenarnya nak suruh kamu hasilkan ayat berdasarkan kata-kata putus ni, untuk jadikan sebuah perangga yang lengkap. Jadi sebelum tu, cikgu sebenarnya nak bagi kamu masa dulu untuk cuba hasilkan ayat yang lebih baik dan lengkap. Tapi tak perlu tulis dulu lah, cikgu hanya bagi kamu gambaran dulu. Nanti kemudian kita akan masuk ke pengajaran seterusnya dan mulakan latihan untuk menulis peranggai dan ayat. Jadi cikgu akan bagi masa kamu dalam 2 minit untuk kamu baca dan hasilkan ayat yang lengkap untuk hasilkan peranggai yang lebih menarik untuk gambar ini saja. Baiklah, dimulakan sekarang. Cuba kamu bincang dengan kawan-kawan kamu macam mana nak buat peranggai yang lengkap. Go. Baiklah, tadi cikgu dah bagi kamu masa. Kamu rasa kamu dah boleh buat ayat dengan peranggai yang lebih lengkap? Boleh, Cikgu. Boleh? Okay, kalau itu Syafiq, cuba kamu selesaikan perenggan 2 ni bagi menghasilkan perenggan yang lengkap dengan isikan ayat yang benar. Makanan yang telah dimasak perlu ditutup untuk mengelakkan makanan dihinggapi lalat. Okey, baik. Seterusnya, makanan yang dihinggapi lalat membawa penyakit seperti taun dan cirit-mirit. dan bagi ruang kosongan untuk ayat terakhir. Pengusaha makanan perlu mengamalkan kebersihan semasa memasak. Okey.
Okey, baik. Okey, Syafiq boleh duduk. Terima kasih. Okey, semua boleh berikan tepuk tangan yang buruk kepada Syafiq. Okey, dengan menyesuaikan mengisi tempat kosong untuk melengkapkan ayat tersebut akan jadilah hasilnya perenggan yang menarik dan lengkap. Baiklah, kita akan beralih kepada aktiviti yang seterusnya di mana kita akan mula untuk menulis pula. Tadi kita dah buat ayat dan perenggan, jadi kita boleh terapkan semua tu dalam penulisan kamu semua. Jadi sebelum tu cikgu akan sediakan bahan untuk kamu tuliskan jawapan bagi soalan yang saya cikgu paparkan. Sebentar ya murid-murid. Baik, cikgu. Assalamualaikum cikgu. Sama-sama. Belum. Okey. Baiklah, saya guna ambil bahan. Ini tempat untuk kamu tulis perenggan yang cikgu kamu telah hasilkan tadi. Okey. Sekarang sudah ambil soalan satu. Terima kasih, cikgu. Okey. Apa cikgu? Salam. Mana lagi ada? Oh, cikgu. Oh, tak. Yang penting kamu dah datang kembali. Saya sarapan si semua pagi ni. Saya buat kertas sangat sampai tu. Tak apa. Yang ni. Okey. Jadi sekarang cikgu akan berikan kamu semua kertas dan kamu boleh hasilkan perenggan lengkap bagi perenggan yang Syafiq dah bagi contoh tadi, dan dua lagi perenggan untuk menghasilkan perenggan yang lebih lengkap lah berdasarkan gambar-gambar ni. Okey. Jadi cikgu tadi dah Syafiq contoh, kamu semua boleh isi kapitan yang nanti dulu ucapkan Syafiq. Kamu buatlah jawapan kamu sendiri. Okey. Jadi cikgu akan berikan kamu masa dalam masa lebih kurang 3 ke 5 minit untuk kamu sediakan jawapan. Okey. Jadi boleh berbincang dengan kawan. boleh bincang boleh dengan sebelah. Kalau kawan sebelah sini Pun boleh. Asalkan kamu siapkan kedua dan tiga perenggan tersebut. perenggan. Okey. Tak perlu buat banyak-banyak pun, buat mudah-mudah je. Yang penting jadi perenggan yang lengkap. Okey. Okey, boleh dimulakan sekarang. Syafiq buat ayat macam mana Syafiq? Saya sambung je ayat ni. Oh, yang mana yang gambar? Gambar yang biar tak atau yang bodoh? Yang bodoh tu dah siap. Okey. Dekat perenggan satu tu kamu abaikan je. Kamu cuma perlu siapkan perenggan kedua, tiga dan keempat. Okey. Perenggan satu tak payah salin lah dulu. Tak salin. Perenggan keempat. Okey, beres. Nampak perenggan tiga dan empat. Buat perenggan bodoh. Okey. Sebelum tu cikgu nak kata kamu semua buat. Boleh. Okey, boleh. Kamu semua cuba siapkan baik-baik. Saya cuba siapkan. Cikgu, apa maksud premis makanan tu? Premis makanan dekat perenggan mana? Yang tajuk tu lah. Tajuk premis makanan. Ya. Makanan tu mestilah makanan. Ya. Premis tu kata dari mana? Tak tahu. Tak tahu je. Premis tu merujuk kepada sesebuah gedung ataupun tempat ataupun kawasan lah, bangunan dan sebagainya. Jadi premis ni adalah sebuah kawasan ataupun macam tadi bangunan yang kecil dan ringkas dan sesuai untuk melakukan pelaksanaan perniagaan dan pengusahaan makanan ataupun dapur lah.
Sebab tu gambar dia merujuk pada chef. Sebab dia dapur profesional, kulinari ataupun hotel dan sebagainya. Biasa kamu akan nampak chef ni dekat kawasan kulinari hotel. Okey. Kalau chef yang dekat kedai Tom Yum tu bukan. Itu bukan, dia chef, tapi dia belum sampai tahap profesional. Sebab tu kalau kedai Tom Yum dia pakai stick kotor. Hari pakai baju putih pun still bersih. Nampak perbezaan profesional dan kualiti. Ingat ke kedai apa premis tu? Banyak kedai makanan. Ya. So, dia banyak Tempat pengadaan. Sebab tu ada menunjukkan proses-proses dia memasak dan sebagainya. apa tak mau buat. Cikgu tengok ni Mahmud tak mau buat ni. Kamu kena contoh kawan kamu Syafiq dah Haris. Macam nak jadi pelajar yang sebelah. Sebab ni saya tak mau satu kumpulan dengan Mahmud. Kumpulan dengan Syafiq. Tapi tak apa. Buatlah macam Mahmud. Buat perenggan pun ikut lah. Orang nak siap tau satu perenggan. Buat perenggan nak siap ni. Ahmad ni kita Ahmad pun sama. Betul lah Syafiq. Aku suka kumpulan dengan kalau kumpulan dengan Mahmud dengan Ahmad ni apa. Jangan kopi-kopi video Ahmad. Cuba menjadikan idea sendiri. Kamu perlu mengeluarkan segala idea-idea dan menghasilkan ayat. Macam mak saya terang mampu lah kalau nak semua orang kena suap. Kena tak usaha sendiri. Buatlah ayat sendiri Ahmad. Okey, dah siap lah Abid? Saya siap lah ni. Siap lah? Mahmud tak siap. Okey, kalau macam tu boleh tak kamu bagi contoh untuk perenggan gambar ni, peralatan ni? Gambar peralatan tu saya malah jauh saya. Tadi Syafiq kan. Tadi Syafiq dapat perenggan ni dah? Kamu kerana diri kan duduk tu. dirilah. Bagi semua orang boleh dengar perlahan. Mahmud nak dengar ni. Udah contoh nak bagi jawapan. Okey tengok perbinaan ayat Mahmud. Okey. Peralatan memasak mestilah bersih. Okey, baik. Ya. Peralatan memasak yang bersih akan menjamin kualiti makanan. Okey, mantap. Lagi sikit saya tadi dulu. Okey. Kualiti makanan yang bersih dan baik akan terhasil daripada peralatan memasak yang bersih. Mantap sekali jawapan. Nampak tak? Kamu mencontohi kawan kamu ni. Okey. Okey, untuk perangkat terakhir ni ada siapa nak boleh tepi jawapan? Ini paling susah ni sebab tak ada clue langsung. Saya boleh jawab ni saya. Kalau boleh jawab memang cikgu habis ni cikgu belanja pun makan. Ini belajar makan tu. Saya Cuba habis dulu. Okey, teruskan. Apa yang kamu rugi dah tak bukan ni. Bila kata pengusaha makanan di premis makanan perlu menjaga kebersihan tandas dengan memastikan tong sampah bersih dan sinki di dalam tandas juga tidak kotor. Panjang tu ayat Syafiq. Apa nota Mahmud? Tengok tu. Okey, tapi untuk jawapan kamu sebenarnya cikgu tak kata salah. Tapi terlampau panjang dan tak diberi perenggan yang tepat. Sebab sebuah perenggan itu mewakili 2-3 ayat. Jadi kamu boleh menghasilkan 3 gambar ni jadi satu ayat. Satu. Faham? Jadi saya pun tak kata kamu punya ayat salah. Tapi terlampau panjang. Belum mencapai standard yang kamu perlu capai sepatutnya. Dia terlebih capai. Bukan tak capai. Jadi untuk dapatkan perenggan lengkap, kamu boleh hasilkan satu ayat yang berbeza-beza. Dia kena putus-putus lah ayat. Kalau bercantum, tak jadi perenggan. Dia jadi ayat yang panjang. Okey. Dan sebelum tu, cikgu disebabkan kamu semua dah berikan jawapan yang baik dan bernas, cikgu nak kamu berikan tepukan di sini yang kedua. Bagus. Okey. Sekarang ni kamu semua dah tahu jawapan kamu semua kan? Cikgu sebenarnya nak menerapkan jawapan kamu semua dan simpan dengan elok supaya kamu tak ada tulis kat sini. Habis kelas kamu lupa. Tak boleh begitu. Tak boleh. Jadi cikgu sediakan satu tempat lembaran kerja untuk kamu simpan jawapan kamu dan kamu boleh rujuk balik. Okey, kat sini cikgu dah sediakan paparan padlet. Tahu tak padlet nama? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Tak biasa dengar pun. Tak biasa dengar tu. Kamu biasa banyak sangat PNL. Ya. Lepas tu malam-malam kalah. Lepas tu masuk kelas saya stres. Ya. Sebab tu
apa tu semua website yang ada untuk kamu gunakan sebagai pembelajaran. Jadi Mahmud dengar. Padlet ni kamu boleh letakkan jawapan, rumusan atau beberapa soalan kepada cikgu. Dan cikgu pula bolehkan kamu latihan yang lebih. Jadi kamu boleh rujuk kat rumah. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu isi je jawapan yang kamu dah tulis tadi dekat dalam padlet ni. Jadi kat rumah kamu boleh rujuk balik. Baik cikgu. Okey. Baiklah cikgu. Okey. Kami kena bebas cikgu. Nanti saya akan petik satu nama dan tulislah jawapan kamu. Jaga-jaga Mahmud. Jaga-jaga Mahmud. Nama Mahmud. Progres tu Muhammad. Mahmud Ahmad ni lah sebelah-sebelah. Jaga-jaga sebelah-sebelah. Stres aku duduk sebelah Mahmud. Tengok tu pun spencer pula. Okey. Sekarang ni cikgu dah tunjukkan inilah website Padlet tersebut. Jangan risau, walaupun nama kumpulan dia ada PowerPoint, ada untuk abang, jadi Lisa, Blackpink dan sebagainya, tapi tak apa, nanti cikgu akan ubah berdasarkan nama kumpulan kamu tadi lah. Jadi cikgu nak kamu siapa-siapa volunteer nak isi jawapan tadi. Saya dulu. Sila. Okey. Silakan. Banyak punya cikgu. Okey. Apa Kamu boleh tulis dekat ruangan ni. Cikgu dah sediakan. tulis saja. Tulis saja. Syafiq ni bercakap pandai tu dia pun laju. Itulah patutlah ada top student dalam sekolah tu. Jadi Mahmud kena belajar dengan Syafiq. Dengar tu Mahmud. Dengar tu Mahmud. Semalam cikgu dia. Tu tengok muka dah tahu sangat kalau pusneng. Dia marah cikgu. Marah macam mana ke Mahmud? Geram tadi. Tak apa lepas ni cikgu Kenny. Tapi habis kan? Habis kan? Cikgu main juga. Cikgu main. Cikgu lagi faham. tak SMA cikgu. Saya tak mau main dengan Mahmud. Itu dia saya. Okey. Wush. Okey, tak apa. Tengok tu Mahmud. Tu Nanti- Mahmud ya. Nampak tak? Jawapan kamu semua boleh simpan dalam ni. Jadi bila kamu dah ambil kelas, kamu boleh rujuk balik. Kalau kamu rasa nak tengok balik dan buat rujukan dan study dan sebagainya. Tu less than a minute ago. Maksudnya Syafiq tulis semua ni bawah pada seminit ke cikgu? Bukan seminit. Berapa seminit? Less than a minute ago ni bermaksud dia menghantar seminit yang berlalu. Yang kena tulis semua. So, Kita tak nak bawah tulis. seminit. Bukan bawah seminit. Okey. Jadi itulah pengakhiran untuk aktiviti 1. Kita akan beralih kepada aktiviti 2 pula. Baik cikgu, aktiviti dua. Okey, aktiviti 2. Sebentar ya. Mahmud. Okey. Baiklah. Dekat paparan yang cikgu tunjuk ni, walaupun dalam kelas 1 kita abaikan, tapi cikgu nak kamu lihat pada kata kunci. Sebenarnya cikgu nak sediakan kamu kad dan kamu tinggal tulis dan susun mengikut 5 kad tersebut dan apa dia dapat. Tapi sebabkan cikgu kealpaan cikgu tidak membawa plastasi dan sebagainya, jadi cikgu hanya sediakan kamu kertas saja dan cikgu harap kamu boleh tulis je dan kita akan susun secara cikgu pegang kat sini lah. Boleh je. Boleh? Boleh. Okey, jadi cikgu akan sediakan kamu setiap seorang 5 kertas dan tulislah sebesar-besar satu perkataan ni untuk menghasilkan ayat. Okey. Berdasarkan kata kunci tersebut. Maaf. Satu ni satu ayat. Okey. Jadi kamu semua boleh mulakan. Berkumpulan ke berseorangan cikgu? Berkumpulan boleh, berseorangan boleh. Saya nak seorang cikgu. Saya nak Seorang suka Mahmud. Tak payah. Jadi kamu siap kan? Saya nak suka Mahmud. Okey. Syafiq suka apa? Ahmad dia tiru. Pastikan kamu menghasilkan 5 ayat untuk maksudnya satu kertas tu satu ayat. Satu kertas, satu
cikgu bagi kamu masa lah untuk kamu terapkan dalam fikiran. Okey. Mun, buat kerja Mun. Mun ni Tak. apa? Kalau ada sekali lagi ada kumpulan dengan memang tak kumpulan. Mun. Ini masih tersedia boleh. Untuk makanan. April tu apa dia? Kamu rasa perkataan April tu apa? April tu bulan keempat cikgu. Bulan agak jauh sikit kamu ni jawapan. Januari, Boleh Februari, tebak. March, April. Oh, lain. Bukan? Kan kata kerja dia memakai. Jadi nombor kepada apa? Oh, pakaian. 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 Oh, April tu pakaian. Ya, pakaian. Oh, tadi cikgu cakap yang chef tadi tu. Chef Yang pakai. Oh, ingat. Kedai tu ya, pakai April. Tadi cikgu cakap. Oh, April. April. Pakaian kamu bila masak dia terpecik kena minyak, kena tom yum masuk dalam. Kena April. Jadi baju kamu bersih. Oh, tipu dah kata. Okey, saya rasa saya dah berikan kamu masa yang cukup untuk Ya, berikan idea. Jadi semua dah boleh start tulis sekarang. Tulis. Okey, pastikan siap. Siap. Tadi Ahmad kata April tu nama orang. Dia Ahmad dengan aku boleh duduk meja sebelah. Ni apa saya sudah cuci tangan. Tak kala nak tiru je. Kamu orang mangkuk ni duduk giling-giling tak nampak. Okey, tolong. Apa ni? Oh, dah biasa dah. Pensel pun tak ada. Macam mana kamu nak pensel ni? Tadi saya pergi jamban saya bawa kotak pensel saya main balik. Dia tinggalkan jamban. Saya nak pulang, saya rugi masa. Yang penting kamu ada dalam kelas ni. Belajar. Pensel saya tak belajar apa tu. Saya cakap ada masalah. Cikgu pun bagi kata kunci yang bagi saya perkataan ni perkataan saya bisa tengok lah cikgu. Biasa tengok. Belum level kamu lagi dah ni. Kamu nak yang kat yang susah. Hebatlah sampai ni. Tadi cikgu pun dah sediakan. Tapi kamu tahun 3. Kalau nak lebih atas lagi, kan saya bagi tahun 6, kamu agak sukaran. Tapi tak apa. Kamu kena, kalau kamu lebih faham, kamu kena tolong rakan-rakan kamu. Cikgu dah faham. Termasuklah Mahmud. Saya pergi tuition tiap-tiap minggu cikgu. Tak apa. Yang penting kamu kena selesaikan tugas saya yang boleh baca. Baik. Okey. Kata kunci. Dan pakai kunci lagi. Baik, nama murid, dah siap belum murid? Siap. Aku tak siap lagi. Tak siap lah. Oh, Aku astagfirullahalazim. seorang dah saya rasa. Ahmad tak sure. Ahmad sebelah Syafiq kan. Oi. Siap lagi. Jadi disebabkan ada 3 kata kunci, cikgu tak naklah kamu sebut lima-lima yang kamu buat. Jadi cikgu nak kamu bagi ayat berdasarkan kata kunci ni dulu. Jadi siapa nak volunteer sampai singkat ayat untuk makanan? Boleh? Saya boleh cikgu. Okey. Saya nak kasih faham gitu. Mahmud hendaklah menutup makanan yang ditinggalkan di atas meja selepas makan. Bagus ya kamu. Tengok. Tidak begitu pendek dan tidak begitu panjang. Ya, betul. Okey, tepat. Jadi boleh duduk. Berikan tepukan yang buruk kepada Arif. Bagus, betul tu Mahmud. Okey. Untuk kata kunci seterusnya memakai brand, siapa yang boleh volunteer? Saya cikgu. Okey, Syafiq. Jadi kata. Chef Rahim perlu memakai apron semasa menyediakan makanan. Baru Bagus kamu. Okey, untuk kata kunci terakhir, mencuci tangan. Siapa boleh bagi jawapan yang saya Okey. bagi jawapan yang sangat kasih faham. Okey. Mahmud hendaklah mencuci tangan selepas makan makanan di kantin sekolah. Kamu boleh kamu ulang balik kamu. Agak Ayat apa tu? agak pelik sikit saya dengar. Okey.
Mahmud, dengar. Tak habis ke? Jangan buat lama Mahmud. Dia kecakap. Penat dah ulang kita apa baru sampai sikit perut ni. Mahmud hendaklah mencuci tangan selepas makan makanan di kantin sekolah. Okey. Boleh tak cikgu? Dia cuci tangan lepas makan makanan dekat kantin sekolah. Boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Ingat tu Ingat tu, Mahmud. Okey. Okey. Kali cuba boleh. Berikan kita Haris. Cikgu saya dengar. Maaf cikgu. Okey, sekarang kita akan beralih kepada aktiviti yang terakhir. Aktiviti terakhir. Kita akan bermain permainan. Cantik. Suka tak? Mahmud tak suka. Mahmud tak suka? Kalau macam tu cikgu buat giliran nanti dulu. Okey. Baiklah, cikgu lupa tadi. Kan kamu dah habis jawab kata kunci tadi. Kamu sebenarnya kena tulis lagi kat tu dekat refleksi dekat Padlet. Jadi tadi saya dah petik Syafiq. Boleh tak cikgu petik Haris pula? Boleh. Petik. Nasihat dia Mahmud. 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 Okey. Okey. Kat sini ruangan jawapan pembinaan ayat. Ini jawapan perenggan. Okey, boleh jawab sini. Ada berubah tu. Tulis je. Buat dalam 2 ke 3 ayat tadi kamu buat. Ya. Berdasarkan kata kunci tadi. Memakai apron, membasuh tangan dan sebagainya. Saya lambat sikit tak apa. Tak apa, kamu boleh take time. Tapi kamu okey? Kenapa kamu nampak gelisah? Saya tengah menghadap apa yang Haris tulis ni. Oh. Tapi kita cuci tangan tak? Biasa kita kan. Cuci tangan ni mesti dari singkir. Sikit mencuci tangan di sink sinki. Oh, dalam cuci tangan di sinki rumah titik. Ayat sama tu yang ada tu. Apa boleh berkenaan dengan ayat tu? So, kita nak buat kan? Mahmud hendaklah mencuci tangan di sinki rumah. Cikgu boleh tolong saya? Maksudnya cuci tadi untuk kata kunci tadi memakai apron. Memakai apron. Kamu boleh buat ayat pasal Mahmud pakai apron tadi. Okey, boleh berikan tepukan gemuruh pada Haris. Baiklah, kali ini murid-murid kita akan beralih kepada aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti ketiga, di mana kita akan bermain permainan. Cikgu sebenarnya nak bagikan kamu kepada kumpulan dan cikgu akan layangkan sebuah gambaran paparan daripada letter cikgu tadi untuk bermain, membagi kamu semua bermain permainan video dalam laman sesawang untuk berkenaan dengan
penghasilan ayat dan perenggan. Tapi disebabkan cikgu sebenarnya ada masalah teknikal dari gangguan internet dan sebagainya, jadi cikgu guna semula bahan bantu belajar yang kita gunakan pada kelas minggu lepas, dan cikgu akan bawa kepada hari ini untuk kita olah balik dan kita gunakan dalam pembelajaran menghasilkan perenggan kita pada hari ini. Jadi, ingat tak murid-murid minggu lepas kita pakai BBM apa? Kita buat apa? Tak ingat? Tak apa, kita cuba ingatkan balik Kita minggu lepas telah melaksanakan aktiviti kata terbitan, di mana kita bermain bola sepak. Kamu kan suka main bola sepak yang tepuk-tepuk tu kan? Yang boleh susun ramai-ramai, terus masuk gol. Itu kita akan gunakan. Jadi kat sini kan kamu dah nampak ada 4 gawang yang mewakili 4 kata jenis terbitan, dan kamu telah mengambil kad daripada pilihan jawapan dan memasukkan dalam jawapan tersebut melalui gawang yang kamu telah golkan. Jadi contoh kamu telah golkan kata terbitan berapitan, jadi kamu apitan warna hijau. Jadi kamu dah letak kad pada kad warna hijau untuk menentukan jawapan yang tepat. Jadi disebabkan minggu lepas kamu semua telah melaksanakan tugasan dengan baik dan jawapan semua sangatlah tepat. Jadi berdasarkan kad-kad susunan dah betul, jadi cikgu nak gunakan balik bahan ni untuk kita gunakan dalam menghasilkan penulisan nanti. Sebagai contohnya, cikgu cuba terangkan dulu bagi Syafiq dan Haris boleh faham dulu. Jadi nanti kan sebelum ni kita tepuk untuk pilihkan gawang dan kita susun kad, dan kita tentukan kad tu dekat gawang mana yang bersesuaian. Jadi cikgu dah pastikan semua kad ni dah bersusunan betul. Jadi kita kali ini akan tepuk dan ambil buat lihat balik bola tu masuk ke gawang mana. Contoh, dia masuk kepada sisipan warna oranye. Jadi kamu boleh ambil satu kad pada surat warna oranye dan hasilkan perkataan daripada kad warna oranye itu sebagai satu ayat. Jadi di sini cikgu nak kamu ambil seorang 3 tembakan percuma untuk pastikan semua masuk dalam gawang gol. Jadi dengan 3 kad perkataan itu, cikgu nak kamu hasilkan 3 ayat, dan ketiga-tiga ayat itu dihasilkan bagi menghasilkan sebuah ayat yang sempurna, dan lalu terjadinya perenggan lengkap. Baiklah, jadi sekian pada penerangan cikgu. Kamu semua bolehlah duduk dalam kumpulan Haris dengan Mahmud, Syafiq dengan Ahmad. Jadi kamu dua dah boleh mulakan permainan. Baik Mahmud. Okey, bacakan Mahmud, mana kamu masuk ni? Kata apa? Bersisipan. Bersisipan, okey, masukkan kali kedua. Mana-mana kita buat cikgu? Mana-mana je. Oh, ya, okey, warna hijau. Warna apa tu Mahmud? Berapitan. Berapitan, okey, masukkan kali terakhir untuk kata yang terakhir. Wow, masuk biru. Kata apa tu Mahmud? Berawalan. Okey, terima kasih. Jadi itulah 3 kata yang kamu akan dapat untuk buat ayat nanti. Sekian. Baiklah, tadi kawan kamu Mahmud telah berjaya menskorkan 3 gawang, dan gawang pertama ialah bersisipan. Jadi kata yang dia orang dapat ialah telunjuk. Jadi ayat pertama yang harus dilakukan dengan perkataan telunjuk. Dan gawang yang kedua ialah gawang berapitan, berwarna hijau. Perkataan yang mereka dapat ialah mengekori.
Dan gawang terakhir yang mereka berjaya menggolkan ialah gawang berwarna biru, iaitu kata berbitan berawalan. Jadi kata terbitan yang terakhir bagi mereka ialah pelari. Jadi tiga kad ini ialah kata kunci bagi perkataan yang perlu digunakan dalam penghasilan ayat kepada kumpulan Mahmud dan Haris. Jadi cikgu akan berikan kamu masa untuk kamu hasilkan ayat dan membina perenggan lengkap. Jadi Mahmud. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Baiklah, masa dah pun tamat. Jadi cikgu nak start kumpulan bentangkan hasil kerja kamu. Jadi cikgu nak kumpulan Mahmud, Haris dan Mahmid dulu bentangkan. Wakil Mahmid boleh cuba ke depan? Okey, terima kasih. One action. Jadi kumpulan kami dapat perkataan pelari, mengekori dan telunjuk. Jadi saya akan cuba buat ayat ni. Jadi semasa acara sukan tahunan, seorang pelari bernama Mahmid berlari dalam acara 100 meter. Jadi untuk ayat kedua, saya guna perkataan mengekori. Jadi seorang pelari yang lain bernama Mahdi cuba mengekori Mahmid untuk memintas untuk mendapat tempat pertama. Nama je cikgu kan? Nama je cikgu. Nama sama, rupa berbeza. Jadi untuk perkataan yang tiga, telunjuk, saya akan buat ayat guru Azim menunjuk dengan jari telunjuk arah radian. Jadi itu saja dari kumpulan kami. Okey, terima kasih Mahmid. Berduduk. Nampak meja sikit. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, tadi dah nampak jawapan yang bernas daripada tim Mahmud dan Mahmid dan Haris. Kita semua boleh beri tepukan yang gemuruh. Okey, sekarang disebabkan cikgu nak semua settlekan dan buat penulisan dalam lembaran kerja cikgu sediakan, iaitu Padlet. Jadi kamu semua boleh rujuk balik perenggan yang kamu dah hasilkan tadi. Jadi kumpulan Mahmid tadi boleh tak? Siapa tadi? Mahmid sila ke depan untuk tulis dalam Padlet. Okey, dipersilakan Mahmid. One, go. Okey, terima kasih Mahmid dan rakan-rakan. Okey, setelah kamu habis je permainan tadi dan letak semua jawapan kamu dekat Padlet, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Jadi berikan tepukan kepada ibu semua. Sebelum cikgu nak dapatkan kamu, kita akan masuk pada bahagian penutup. Cikgu nak kilaskan balik apa yang kamu belajar sepanjang hari ini. Sebelum tu, cikgu nak tanya ni satu soalan. Apakah satu pengajaran penting tentang kebersihan produksi makanan yang kamu belajar tadi? Haris, Rasakan karangan ayat yang kamu buat. pengajaran penting. Pengajaran yang penting. Pengajaran penting. Saya rasa cikgu kebersihan makanan ni kena jaga sebab nak elak daripada sakit. Jadi sakit. Elak sakit. Macam mana boleh jadi sakit tu? Sakit kalau kata tak bersih, kita sakit lah. Sebab tu bila pakai April. Betul lah. Mood. Sebab tu kamu pakai April. Masuk tak pakai April. Okey. Jadi
premis makanan. Banyak aku saya Premis makanan. Tadi cikgu ajar kita perkataan baru. Ada itu kita ganti dengan premis. Padu ayat tu. Jadi bila saya belajar tadi, saya dapat tahu yang kalau kita nak makan di mana-mana, kita kena pilih premis makanan yang bersih. Kalau kita tak pilih premis makanan yang tak bersih, nanti kita akan dapat penyakit, sakit perut, sakit girik, Betul. dan semacam. Yes. Jadi kita kena pilih kedai yang bersih. Boleh kata bukan ke bro, Abang Syafiq? Okey. Jawapan Haris dan Syafiq tadi telah berikan, semuanya betul-betul belaka. Jadi apa yang cikgu nak sampaikan, jawapan kamu tak salah, semua betul. Jadi apa yang tak betul mahu. Tak gurau apa. Cikgu gurau yang terasa hati. Jadi apa yang kamu semua dah jawab, buat ayat, buat perenggan, berdasarkan promis apa semua tu dah betul lah. Memang tepat. Jadi apa yang cikgu nak sampaikan, macam tadi, kesalahan, taklah kesalahan, cuma kekurangan dan kelemahan sedikit kamu buat tadi. Seperti mana rakan kamu Syafiq membuat ayat yang terlalu panjang. Sampai kamu di standard pembelajaran kita patut belajar. Cikgu tak beritahu saya yang cikgu nak ayat yang mudah. Cikgu nak ingatkan kamu balik, dalam sebuah perangganan memerlukan 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Tak satu lah, maksudnya 3 ke 4 ke 5 ayat lah. Sekurang-kurangnya. Tak kisahlah kamu menghasilkan ayat yang mudah, tapi dapat membentuk struktur perengganan yang tepat lah. Tak perlulah kamu membuat ayat yang panjang mana-mana. Sampai terlampau bijak. Tapi tak apa, itu semua kelemahan dan kamu boleh belajar sendiri. Berdasarkan kelemahan, kamu akan buat hasil yang lebih baik pada akan datang. Betul. Bagus. Okey, semua dah buat usaha yang terbaik. Yes. Jadi cikgu harap kamu boleh ulang kaji balik berdasarkan aktiviti yang cikgu sediakan tadi. Cikgu kata cikgu ada sediakan satu laman web. Laman web tadi cikgu nanti akan sediakan dan hantarkan link dalam grup mak ayah kita. Cikgu sediakan grup mak ayah WhatsApp tu, dan kamu boleh rujuk dekat mak ayah kamu dan tekanlah untuk kamu tengok balik jawapan yang kamu buat, nak rujuk, nak belajar, ulang kaji. Dan cikgu juga akan sediakan paparan video rujukan yang kamu boleh belajar kat rumah ni. Okey. Jadi itu sahaja, kita akan tangguhkan pembelajaran kita pada kemudian hari. Jumpa lagi pada minggu akan datang. Baik. Okey, ketua kelas boleh bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu.